Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, tugasan kita untuk next week bagi tema kita adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. So, untuk tema sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tajuk pilihan Epsil Cafe, saya nak jemput kepada pemenang muallim muda tergempak dan juga pemenang muallim muda inspirasi untuk berada dengan saya kat depan ni. Okey, silakan muallim muda Luqman dan muallim muda Amar. Muallim muda Luqman telah dipersetujui oleh Epsil Cafe untuk membawa tajuk tentang sunnah Nabi dalam pemakanan. Adapun muallim muda Amar, Epsil Cafe telah berusaha hati untuk memberikan satu tajuk iaitu sunnah-sunnah Nabi yang berkaitan dengan kesihatan. Saya muallim muda Iman mendapat menjelang ajal. Saya muallim muda Anas mendapat sunnah bersama kanak-kanak. Sunnah dalam mencari rezeki. Sunnah ketika bersedih. Sunnah sahabat. Kalau korang print kan, ini marker punya barang bang. Muallim muda Syamsul, sunnah untuk wanita. Okey. So, itu saja untuk hari ini dalam kita punya pemilihan tajuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya muallim muda Iman. Hari yang bahagia ini, kita akan menghadiri kelas yang disediakan oleh pihak Prodasi Astro. Tapi apa kelasnya? Nantikan. Dan sebelum kita hadiri kelas, mesti kita akan rasa nak bertenaga kan? Jom kita minum dulu. Muallim muda ditenagakan oleh Epsil Cafe. Bangkitkan semangat pagi anda dengan secawan Epsil Cafe. Kopi tenaga premium dengan herba semula jadi untuk tenaga, fokus dan stamina luar biasa. Epsil Cafe. Cuba dulu baru tahu. Assalamualaikum. Dan mungkin ada perkara yang mungkin kita sama-sama boleh baiki. Dan lebih penting lagi bukan hanya sekadar memilih ayat yang tepat, tetapi bagaimana nak menghidupkan ayat berkenaan. Nak mendapat zuriat disebabkan Untuk adil dengan ayat Tuhan ni, pilih satu saja yang Ustaz rasa paling sampai kepada maksud. Jadi maksud Ustaz Asyari, jangan gunakan dalil untuk fokus pada satu bahagian, tapi usaha untuk gunakan dalil Al-Quran ni menyeliputi semua bahagian. Jadi saya belajar banyak benda, dos and don't. Benda yang perlu buat, benda yang tak perlu buat. Saya akan usaha untuk menggarap segala apa yang saya belajar ni supaya dapat menghasilkan satu karya yang sangat baik dan dapat diterima oleh juri dan seluruh masyarakat yang tengok. Yang mana tak perlu seorang ustaz bercakap dengan aku. Saya percaya kalau para muallim muda, saya nasihatkan agar susun dengan baik teks ataupun flow mereka sebagai insan yang pernah duduk dalam dunia penulisan. Bila kita terlalu banyak benda nak sampaikan, kita akan jadi cemas. Maka nasihatnya adalah a piece of paper, maka letak di atas kertas. Kalau satu tema tapi soalannya bersifat A, ini dia punya kertasnya. Kalau temanya ini kertasnya. Jadi kalau kita buat betul-betul persiapan menurut susunan idea yang baik, insya-Allah kekalutan tu boleh dikurangkan. Dan selebihnya adalah latihan lah. Itu yang boleh menyelamatkan muallim muda daripada nampak cemas masa menjawab nanti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya-Allah, tabarakallah. Hari ini saya Muhammad Azamin bin Harun, boleh panggil Abang Amin lah, daripada Munsyid Malaysia, Presiden Munsyid Malaysia dan juga merupakan anggota kumpulan Intim. Baik, bila kita sebut tentang dakwah, dia tak dapat lari daripada kreativiti. Sebab apa? Bila dakwah ni kita nak menyeru orang, kita nak mengajak orang. Jadi bila kita nak ajak orang, kita kena ajak pada apa yang orang suka, yang orang minat. Jadi di situ akan adanya kreativiti, di situ akan adanya seni. Ya? Kita bukan hanya nak mengajar fakta semata-mata, tapi kita nak tarik minat, khususnya anak-anak remaja. Hidup kian tersasar, nafsu menguasai, diam gundah menjadi indah, jadi
secara jujurnya suara saya tak okey. So dalam kelas tadi bila nak kena test suara seorang-seorang tu, saya rasa agak tak okey lah kan. Sebab saya tak sakit tekak kan. Lepas tu kena pula lagu yang saya kena bawa tu yang part suara kena tinggi. Kan. Jadi saya tak mampulah deliver dengan baik tadi. Tapi tak apa, insya-Allah sebab kawan-kawan ada, insya-Allah saya rasa saya boleh berlatih lah untuk menjadi lebih baik. Lagipun saya kena bawa sikit je, insya-Allah. Hiburan penuh ramah membuka pintu berkah. 2 hari lepas kami Muallim Muda dah bagi-bagi part masing-masing, dah praktis dekat hotel dah. Tapi ada part yang kami tak masuk kan. Lepas tu dengan bimbingan Ustaz Hazamin ni, kami dapat jalan balik dan saya hari ini dapat part yang paling tinggi pula. Tapi so far Ustaz Hazamin cakap okey, Ustaz confident. Tadi pun masa luar kelas Ustaz Hazamin cakap okey, saya confident dan good luck kata Ustaz Hazamin. Apa yang dipelajari, tuan-tuan pelajari dalam sepanjang berada di sini, pastikan dia dimanfaatkan satu hari nanti untuk digunakan untuk kita mengajak anak-anak muda kita ke jalan kebaikan lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua yang dia terpilih dalam program Muallim Muda, kita akan membicarakan tentang isu tauliah, kepentingan tauliah dan juga cabaran dakwah. Tauliah ni bukan menyusahkan, dia hanyalah untuk dari sudut maklumat, data dan pengesahan bahawa ajaran yang dibawa itu tak bercanggah dengan dasar negara kita. Ya, Alhamdulillah hari ini saya menerangkan tentang kepentingan tauliah dan juga isu-isu berkenaan dengan cabaran pendakwah. Begitu dengan kefahaman sunnah, dan saya dapati alhamdulillah respon yang sangat positif daripada peserta Muallim Muda, dan saya mengharapkan penerangan ini dapat memberikan mereka satu kefahaman yang mantap untuk meneruskan perjuangan mereka dalam era dakwah. Dan saya yakin juga penerangan tentang kepentingan berhubungan dengan Jabatan Mufti Wilayah dan juga Jabatan Mufti setiap negeri supaya dakwah mereka ini lebih tersusun dan kita katakan hubungan-hubungan yang baik ini, kolaborasi dengan Astro, Jabatan Mufti dan para pendakwah ini mampu untuk memantapkan dakwah di arena yang lebih mencabar ini. Kita kena faham apa tujuan kita nak berdakwah. Bagi ada orang kata enhancement kefahaman Islam. Tadi kelas bersama Sahabat Sahah Mufti Wilayah kita iaitu Ustaz Ahmad Fawaz. Satu perkara yang sangat penting yang saya dapat is pendakwah dia tak boleh sembrono cakap, dia memerlukan data dan juga fakta. Itu yang paling penting sebab perkara ni memang memainkan peranan dan impak yang sangat besar dalam ceramah kita. Jadi itulah yang saya rasa sangat membuka mata sebab data dan fakta tu adalah perkara yang memang kita tak boleh ambil ringan dan kita tak boleh sambil lewa lah. Memang kena pegang betul-betul. Antara input yang saya dapat daripada kelas mufti iaitu beliau Saibul Samaha, kalau kita nak pergi berceramah, kalau kita nak pergi ke mana-mana tempat untuk kita menyampaikan ilmu, kena ada persediaan. Jangan kita dandan jalan je tiba-tiba kita terus bercakap 2-3 jam, tak boleh. Kita ni sekurang-kurangnya kena ada pengisian sebelum kita nak menyampaikan tu. Baca dulu apa yang kita nak sampaikan. Itu adalah antara adab-adab sebelum kita menyampaikan ilmu.